Bajet cuma 600 lebih bulanan. Nak buat full loan, nak satu SUV besar, nak tahun baru sikit punya, nak kereta ambil balik tak payah bikin. Apa kereta boleh recommend kepada bos? Okey, ini hari baru dapat ni tahun 2020 yang 1.8 Proton X70 model executive. Kereta ni boleh kata ambil balik tak payah buat apa dah, pakai saja. Cat original, tiada kemalangan, masih servis dengan Proton lagi. Kereta boleh kata garanti pakai ya. Okey, ini hari kalau buat full loan bulanan dalam 600 lebih saja. Kalau bos tengah cari X70 nak budget bulanan ni ya, boleh datang tengok ni biji kereta. Okey, sekarang misteri review ni kereta kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat trade-in kereta baru Ini adalah tahun 2020. Ini adalah Proton X70 1.8 auto yang model executive. Okey, ini kereta satu owner pakai sampai sekarang, dia ada kemalangan, tak ada banjir Kereta memang cun-cun cantik lah. Kereta boleh kata owner lama kurang pakai lah. Katalah owner lama cerita ni kereta memang parking saja selalu. Okey, ini kereta walaupun eksekutif tapi dia ada ni panggil apa? Power boot. Power boot dia ada boleh berfungsi lah. Biasa premium yang ada, tapi ini eksekutif pun ada sudah. Okey, ini tahun 2020 Mileage pun tak tinggi lah. Mileage baru 60 lebih saja. Ada pakai tapi kurang pakai ini kereta. Kereta ambil balik boleh kata tak payah buat apa-apa, pakai sajalah. Engine, gearbox, suspension garanti tak ada masalah Okey, lagi kalau nak beli dengan misteri, kita bagilah setahun warranty lagi. Ini tahun 2020 Okey, kita ini hari cuma nak jual 49,800 saja. Boleh buat full loan bulanan 600 lebih lah. 600 lebih boleh dapat ini tahun 2020 Proton X70 yang executive model yang ada power boot. Ni power boot ni kurang ada kalau executive Dalam interior semua cantik, bersih dengan ada jaga lah, bersih boleh kata. Power seat semua berfungsi, tak ada masalah. Dashboard pun semua cantik-cantik lagi. Tapi pintu pun lawa-lawa lah boleh kata ni baru masuk saja. Model memang ada jaga kereta lah. Kalau bos tengah nak cari SUV besar, nak tahun baru-baru punya, nak bajet bulanan baru nak 600 lebih, nak kereta sudah siap elok-elok punya, lagi owner lama ada jaga. Okey, ni X70 pilihan baik punya lah boleh kata Okey, harga 49,800 buat full loan bulanan 600 lebih. Ada minat tak bos? Kalau ada minat, sila contact Mr. Lee. Thank you bos support.